skizofrenia, itu bisikan dan sebagainya. Dan dia telah mengalami penyakit ini selama sekurang-kurangnya 12 tahun kan? Dan mungkin lebih daripada itulah, biasanya lebih daripada 12 tahun kan? Dan rawatan pertama tu nampak menunjukkan kesan yang positif. Saya rawat kali kedua pun ada kesan positif, dan ketiga ada kesan positif. Bagi pesakit skizofrenia ini, dia memerlukan rawatan yang kerap kan, dan regular kan, berbanding dengan kerasukan yang lain. Sebab masalah skizofrenia ini, benda tu dah lama, 12 tahun kan, ataupun lebih. Jadi dia akan makan masa untuk pulih. Talking to me sometimes being not very nice towards me. I've heard the voice of Shaitan, yes, speaking to me and confirming things inside my head, confirming what I'm thinking. And then when I try to deviate from what it wants me to do, then it sort of like curses me in a way, saying that it hates me, and so I hate you for that, I hate you for that, I hate you for that, and tries to carry on the conversation and distract me away from what I want to do. In other words, try to control the situation. Where I am concentrating on the voice rather than concentrating on other things around me. Yes. Please don't. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Dua wanita ini yang enggan dikenali mengalami gangguan yang berbeza. Wanita berketurunan Melayu ini dikatakan tidak dapat meneruskan pengajiannya akibat gangguan makhluk halus. Manakala wanita berketurunan India ini pula sentiasa merasai desakan gaib supaya membunuh dirinya sendiri. Mereka antara mangsa yang menjadi kedengkian manusia dan jin durjana. Hidup mereka tidak tenteram, menyebabkannya bertemu dengan Hamidi untuk menyelesaikan masalah. Rupa-rupanya manusia yang bersubahat dengan syaitan tidak menyenangi kejayaan orang lain. Mereka sanggup memusnahkan kehidupan orang demi memuaskan hati mereka sendiri. Ketika ini, jin yang bersekongkol dengan mereka gembira melihat kesesatan yang diharungi. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Memang mempunyai masalah rasa nak bunuh diri kan. Itu satu masalah yang serius kan. Saya memulakan rawatan di rumah dia pada waktu itu juga, dan alhamdulillah maknanya selepas rawatan itu rasa nak bunuh diri itu hilang. Dia ada dua masalah, satu nak bunuh diri, dan kedua dia rasakan bahawa dia mempunyai bau bangkai, badan dia bau bangkai dan sebagainya. Jadi yang paling utama ialah fokus kepada masalah bunuh diri itu. Itu telah selesai, dan dalam rawatan itu juga bau bangkai pada badan dia itu berkurangan kan. Selepas itu saya suruh dia datang membuat rawatan susulan sebagainya. Rasa macam nak bunuh diri, macam tak suka nak
bergaul dengan kawan-kawan duduk rumah aje. Sebab tu kawan saya Syarizat berkenal tentang Pisang, organisasi Pisang ni. Dia kontak Encik Hamidi untuk buat temuan dengan dia untuk tolongkan saya. Satu hari itu saya rasa terlalu tak baik sangat. Saya panggil Encik Hamidi, dia baik sangat datang ke London merawat saya. Lepas tu kita buat 2-3 session kat rumah Encik Hamidi. Lepas tu saya dah baik lah sekarang. Tak terlalu teruk sangat. Sekarang boleh pergi kerja, boleh makan. Selama sehari, kru ilmu alam gaib berada di klinik bergerak yang dikendalikan oleh kumpulan Pisang ini. Pelbagai ragam pesakit dapat disaksikan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusbihim nar kullama nabiyat juluduhum baddalnahum juludan wa yazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Yashfa'u 'indahu illa ma khalfahu wa la yuhitu. Baju minggu tu suruh dibalik. Aku tak suka dia. No, I don't want to go back. He has to go back. No, he has to go back. I'm determined I want to kill her. You go back. No, I'm determined I want to kill her. No, I want to kill this girl. No. No, you have got no right to kill her. What are you doing here? What are you doing here? I want to kill this girl. What are you doing here? I want to kill this girl. Bila kita solat tu kan, kita rasa macam badan kita ditolak-tolak lah apalah kan. Dan kita kadang-kadang rasa macam memang tak boleh baca buku lah. Minting memang tak boleh baca buku. Lepas tu rasa tak nak pergi sekolah. Lepas tu bila berjalan nak pergi universiti tu, kaki rasa macam dicantas-cantas dengan parang. Lepas tu macam mimpi bukan-bukan, mimpi ular hitam lah, mimpi macam orang sami bergendang-gendang lah, keliling mayat lah. Mimpi yang menakutkan lah, nightmares lah. Macam tu. Mimpi bukan-bukan tu makin kerap. Lepas tu dalam rumah saya tu saya nampak macam kelibat orang, hati saya baca Quran lah, kelibat orang tengok saya tengah sujud lah, kelibat nak kata orang bukan juga, dia macam say alien lah, macam tu lah, macam alien lah, macam tu lah. Za. Za. Untuk menjaga kesinambungan Pisang, Hamidi Abdul Rahman turut membuka kelas pengajian Al-Quran kepada masyarakat Eropah yang baru memeluk Islam. Ini adalah antara cara untuk memelihara jiwa mereka agar tidak terpesong daripada jalan yang benar. Sesungguhnya hidup ini perlu kepada pegangan yang betul. Akal dan pemikiran kita mesti berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana dua sumber itu sahaja yang dapat memelihara kita daripada pengaruh jin dan syaitan yang tidak mengira mangsanya. Jin boleh masuk dalam sesiapa saja, terutamanya manusia. Apabila dinamakan manusia, maka di situlah jin di situlah dia akan ingat sumpah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Sesungguhnya aku akan kacau manusia ini. Aku akan ganggu manusia ini daripada supaya terpesong daripada jalanmu yang lurus. Kita kena ingat bahawa kekuatan jin ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dia boleh mempengaruhi seseorang itu. Sama ada tak kira agama, tak kira agama, jin boleh meresap dalam orang agama apa pun, bangsa apa sekalipun, warna kulit apa sekalipun. Kita kena ingat bahawa